Alright, bersempena dengan Nusantara Tour Medan 1.0. Jadi, saya bawakan kepada anda beberapa lubang-lubang menarik di Geraha Metropolitan ini, guys. Hari ini hari pertama kita bertarung di Nusantara ini, guys. Jadi, saya bawakan lubang yang ke-10 dulu. Lubang 10, bagaimana rupa lubang ini. Sebelah kanan tak nampak rumah janda, tapi janda kaya ada. Jadi, lubang ini, guys. Lubang nombor 10, 470 per 5, guys. Indeks dia indeks 15. Macam 15 boleh lah kot, kan. Kita tengok boleh tak saya dapatkan bedi di lubang ini untuk bedi sulung yang pertama. Semalam dah ada bedi sulung di Medan. Ini kita tengok bedi berikutnya. Okey. Alright, kita tengok sebelah kiri ada air, sebelah kanan ada rumah, rumah janda-janda kaya tapi OB, jangan masuk ke situ, bahaya. Sebelah kiri ada pokok sawit, tak ada masalah. So ini straight. Jadi saya cuba buat pukulan straight satu. Yang penting bola naik lululan jauh, guys. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Bagaimana pukulan hari kedua? Adakah makin mantap ataupun makin manis-manis? Oh, kiri sikit. Okey. Beres. Yang ada berkot bangka. Okay, saya di tengah fairway, guys. Sebelah tengah fairway. Sebelah sana green. Sebelah kanan ada rumah teres yang tak berpenghuni lah. Itu ada air semua sana sini, guys. Sebelah sana tibok kita. Sebelah kiri ada kawasan hazard juga, guys. So kita tengok. Bola saya rasanya masuk bunker ni, guys. Tengok apa jadi. Okay, second shot saya di bunker, guys. Saya bagi agak flat sedikit. Bunker sini halus lah. Jadi tapi okey, saya ambil rescue. Jangan nak tolak bola ni keluar sejauh yang mungkin. Ni par 5, guys. Target saya direction tali. Jangan pergi kanan, late. Sebab ada air. Come late. One good shot. Kita jumpa dulu bunker di Geraha ini, guys. Wah, good shot, baby. One good shot. Alright. Jangan pergi air, sudah. Selamat. Okey, third shot saya. Third shot saya menghampiri tali, Sebelah kanan masih ada air, Lubang ni cabaran utamanya air lah. So, rumput di sini bermuda, guys. Okey, not bad lah. Ini kategori course yang okey, boleh dimainkan. Tak ada masalah. So, saya menggunakan 56 degree. Distance 80. Pin di tengah, ada spine di tengah. Saya cuba satu pukulan easy. 56 degree. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Come on, set. Okay, nicely done. Alright, ini keadaan green, guys. Oh, green kita cantik melonjong ke belakang. Green nampak smooth, menarik. Ada bunker sebelah kiri. Kelajuan greennya berapa? Sebelah ni pandangan daripada arah fairway ke daripada arah green, Orang saya ngam. Green berapa? 7 atau 8. 7 atau 8. Slow lah green ni, So tengok, boleh saya turun ke sana? Boleh tak saya putt dengan baik? Nampak smooth green ni. Alright, birdie putt saya. Aduh, birdie putt. Ini par 5, par 5. Macam par 4 je, sombong. Sombong ya amat. So ni mana kirinya? Banyak bolanya, kiri kanan. Kiri satu bola saja. Kiri satu bola saja. Uphill ke down slope? Down sedikit. Down sedikit, So saya main flat lah lebih kurang. So paki pun okey. Kan mula-mula nak berdiri marahkan kawan aku. Pak Jamal marah lah apa kan. Tak nak main dengan aku dah. Tadi nak rasuah aku. Kau naik wang gupat. Mana-mana satu. Enggak sampai, bang. Aduh, selur lah. Nak apa je. Tak tahu. Selur. Takut. Okey, pas saja. Patah balik lagi. Manis-manis jengke datang